Kamu ini sama ada kamu tak tahu atau kamu cakap benda yang tak betul. Semalam Menteri Wilayah Dr. Zaliha cakap, dia kata pembangunan kota Madani di Putrajaya sebanyak 4 bilion itu tidak guna duit rakyat dan ditanggung sepenuhnya oleh pemaju. Dan saya nak tanya Dr. Zaliha ni dan juga Perdana Menteri Anwar Ibrahim, habis kalau ditanggung oleh pemaju ni buat kerja amal ke apa sebenarnya ni? Dia buat free aja, lepas tu 25 tahun kamu cakap dia bagi pada kerajaan. So last siapa yang bayar? So saya nak cakap macam inilah, Tok Sri Anwar Ibrahim dengan Dr. Zaliha. So siapa yang bayar pemaju ni? Apa yang kamu kata tak guna duit rakyat itu sama ada tak tepat atau outright tak betul. At the end of the day, somebody will have to pay. So macam mana kita yang sebenarnya kena bayar ni? Sebab pemaju ni saya tak rasa dia buat free. Apa yang saya nampak ialah kamu buat macam ni. Kamu tak boleh lagi berhutang sebab kamu dah tambah 200 bilion lebih hutang dalam 2 tahun lebih kamu memerintah ini. Kalau ikut undang-undang, hutang negara ni dah sampai 65% atau hampir atau lepas dah 65% daripada saiz ekonomi negara. So kamu tak boleh nak berhutang dah. So macam mana kamu nak buat lagi projek-projek ini 4 bilion ini? So nak bayar macam mana? Nak bayar ini, kamu tak nak masukkan dalam capex. So satu cara ialah kamu masukkan dalam opex. So pembelanjaan kerajaan ni tuan-tuan ada dua. Satu capex atau capital expenditure atau pembelanjaan pembangunan. Yang kedua adalah opex atau operational expenditure atau perbelanjaan mengurus. Perbelanjaan pembangunan dan perbelanjaan mengurus. So instead of taruh kos-kos ini di dalam perbelanjaan pembangunan capex, yang mana biasanya capex ini kita berhutang, tapi sekarang ni kita tak boleh nak berhutang lagi sebab 2 tahun Anwar Ibrahim jadi kerajaan dia 200 bilion ambil hutang dah sampai ke sini. So nak buat juga kota Madani ni, saya lihat apa yang kamu buat ialah kamu letak pembayaran ini di bawah OPEX atau perbelanjaan mengurus. So instead of kamu berbelanja ambil hutang, lepas tu biayai pembangunan ini, apa kamu buat? Kamu suruh orang lain buat, pemaju ini buat, yang kamu kata tak pakai duit rakyat itu. Tapi kerajaan kena bayar di bawah perbelanjaan mengurus. Setiap tahun kita kena bayar ni. Bila kerajaan bayar pemaju ni setiap tahun, siapa yang bayar tu? Tu duit siapa itu? Itu duit free ke Zaliha? Itu duit rakyat lah tu. Bila kita setiap tahun nanti kena bayar, selama berapa tahun ni?